Kak Ustaz. Okay. Hai, bersama saya Amal di dalam podcast Ubat, ulasan berinformasi, advokasi terkini. Bersama episod baru kita pada hari ini, kita ada tamu kita yang istimewa, iaitu Puan Adila. Istimewa nah. Okey, kita terus kepada soalan pertama kita. Puan Adila, boleh kenalkan diri serta jawatan Puan Adila di dalam KPJ Perlis ni serta background sikit sebanyak? Okey, nama diberi Nur Adila, sebab dipanggil Adila je lah. Jawatan dietitian. Tak tahu lah nak sebut macam mana. Diet ke, diet ke. Okey, tapi nama sebenarnya dietitian lah. Okey, ataupun yang senang panggil pegawai pemakanan lah, ataupun pegawai dietetik. Kalau kat government mereka panggil pegawai dietetik. Sudah join KPJ since 2022. So ni tahun ketiga lah bersama KPJ. Menjelang bulan Ramadan yang akan tiba ni, sesetengah orang kan, dia bila bulan puasa ni, dia berat dia makin naik, bukan makin turun. No? Walaupun dia tak makan minum waktu siang, tapi berat dia makin naik. Boleh tak Puan Adila share sikit tips lah macam mana kita nak kawal pemakanan dan orang kata apa, maintain pemakanan yang sihat supaya nutrien tu cukup, tak dehydrate macam tu lah. So untuk bulan puasa ni sebenarnya bonus tau untuk kita. Bulan puasa ni maksudnya ni lah masa untuk kalau ada nak buat badan ke, tapi janganlah bulan tu je kan. Tapi dia macam bonus untuk kita sebab kita dah boleh kawal pemakanan kita kat situ sebenarnya. Tapi kalau buka puasa tak kawal, pergi bedai yak ketira satu plastik tu habis lah. Okay. So macam mana waktu buka tu still kena sama juga, makan suku-suku separuh macam biasa juga. Maksudnya ayat kosong buat suku-suku separuh juga. Jangan dok ambil kuih-kuih ayat manis tu, tak boleh lah. Okay. Lepas tu nak cukupkan nutrien pun sama juga. Kalau kita makan ikut suku-suku separuh tu, nutrien semua dah ada dah kat situ. Fiber dah cukup, protein dah cukup, karbo dah cukup kat situ. Okay. Lepas tu sahur kena ada lah. Sahur dia sama macam berbuka. Makanan berat, meal tu kena ada. Cukup karbo, ada fiber, ada protein. Selalu sok ni orang ambil apa? Selalu ambil apa sok? Saya ikut dan je sok. Dan lah. Nasi apa? Nasi tengok lah. Nasi, telur goreng. Sayur ada? Sayur. InsyaAllah tu jarang tau orang nak ambil sayur sok. Yang tu kena jagalah. Okay, make sure waktu sok tu fiber kena ada juga. Yang tu selalu orang lupa. Selalu kita terlepas pandang lah. Intermittent fasting ataupun IF boleh ada buat ke? Tak, saya kurus dah. Kurus dah lah. Okay. Boleh Puan Adila ulas sikit pasal masyarakat kita ni kadang di IF ni kebelakangan ni memang ramai orang suka buat lah. Katanya jalan singkat untuk menghilangkan ataupun mengurangkan berat badan. Boleh ulas tak sikit tentang keberkesanan ataupun dan juga risiko-risiko lah kalau kita silap buat? Faham? Ulas sikit. Okay, sikit je lah. Kita sentuh secara basic je lah. Lagi panjang macam buat NCP, macam buat klinikal kot kan. Okay. So untuk IF ni betul, dia memang ada kajian klinikal. Memang boleh kalau buat dengan cara yang betul, boleh bantu untuk kurangkan berat badan. Sebab apa? Sebab kita guna macam konsep berpuasa lah. Bila buat IF macam berpuasa dalam beberapa jam tu, kat situ kita dah boleh cut kalori dah. Okay. Satu, kita boleh cut kalori kat situ. Satu lagi, dia boleh merehatkan penghadaman kita lah. Okay. Dan dia adalah salah satu cara untuk kita jaga waktu makan tu. Tak ada lah setiap masa nak makan. So boleh tak ada masalah, tapi sebaiknya rujuk doktor ataupun dietitian lah. Okay, untuk kita kira betul-betul berapa jam boleh makan, tak boleh makan, berapa kalori boleh ambil waktu makan tu. Yang tu kita kena kira betul-betul. Layak boleh minum tak? Boleh, ayat kosong. Kalau minum ayat TO habis habis IF lah. Okay. So minum air kosong. Tak boleh lah TO lah. Tak boleh lah. Nipis tak boleh. Nipis ke tebal ke tak boleh lah. Okay. Kecuali kalau buat TO tanpa gula lah. TO kosong. Kata TO apa? TO kosong lah. TO kosong. TO kosong boleh. Lagi sembeli pula minum TO kosong. Angin pula. Betul. Soalan yang lain, selain daripada IF kan, kalau macam saya ni suka makan tau. Saya tak suka pantang. Macam mana saya nak kontrol? Macam nak kontrol lah, nak kawal jugalah. Kalau boleh saya nak ambil juga makanan yang tak
suggest kan, tak direkomend. Teringin lah, teringin. Dia ada craving. Tapi okay. at the same time saya nak kekal sihat lah. Tak mau lemak berlebihan, tak mau kolesterol, boleh juga. Okay. Boleh buat, tak boleh pula kita buat dia. Yalah, selalu Puan Adila dia kata suku-suku separuh. Dah dengar yang tu nya, jumpa dietitian yang tu je. Boleh, okey, tapi ada cara dia lah. Okey, contohnya kalau teringin craving sangat, ada lah frekuensi yang dibenarkan. Kalau teringin macam fast food apa semua tu, kalau fast food kita sebulan sekali je lah sebab kalori dia tinggi. Bukan kalori saja, lemak dia, sodium semua tinggi kat situ. Kalau ayak manis, Kalau ayak manis tak apa, seminggu sekali okey, boleh. Tapi janganlah hari. Oh, hari tak boleh ke? Hari tak boleh okey, seminggu sekali, kalau paling banyak pun 2 kali seminggu tu okey lah, boleh lah. Dia kadang-kadang kalau tak minum tu dia rasa macam pening tu. Tu mindset lah tu. Ya Jangan pening-pening Murung lah. Okey. Dah, sebab apa? Kalau tu tak ambil gula ni, kita nak makan nasi, makan mie, semua ada gula dah. Saya kalau tak kena teh tarik saya rasa tak komplit tu. Tu masalah ni dah tu. Masalah ketagihan. Ketagihan. Okey. Kalau yang betul punya, kalau kita cukup minum air kosong, makan betul semua, kita jaranglah nak craving yang manis-manis ni. Dia tak boleh kalau macam saya makan juga. Macam kita buat ni, orang kata apa? Calorie counting. Kita kira kalori. Contoh maksudnya makan tapi ayak manis kira dalam kalori sekali. Kita kira and then kita bakar balik lah through kita punya aktiviti. Boleh tak kalau macam tu? Okey. Dia kalau kira ikut kalori tu betul lah, kita boleh kira. Tapi sebenarnya kalori apa yang masuk tu? Kalori pada ayak manis hang panggil apa? Kalori kosong lah, kalori tak berhasiat. Daripada minum ayak manis, baik ambil nasi, ada nutrien lain. Macam tu, kalori yang tak sihat lah orang panggil. Jadi, so sia-sia je lah kira kalori tu. Okey. Walaupun kita bakar balik pun kira kita tak dapat nutrien lah. Ya, betul. Okey. Bakar balik pun kita bakar makan seimbang lah kalau kita nak bakar pun. Macam tu.